Daripada kasut Sonic tahap 1 ke sejuta, Sony bermula dengan kasut tahap sangat rendah dan tewas kepada meta Sony dalam perlumbaan. Kita perlu tingkatkan kasut ke tahap tertinggi. Mampukah kita menang perlumbaan kasut muktamad dan selamatkan dunia? Jom mulakan! Baiklah. Selamat datang ke perlumbaan kasut muktamad. Setiap seorang daripada kamu telah mereka kasut untuk berlari dalam perlumbaan ini. Kita akan lihat siapa yang menang dan bawa pulang hadiah $1 juta dari kerajaan. Aduh, aku sangat sibuk menyelamatkan dunia sampai tak sempat buat kasut yang bagus. Aku cuma ada kasut lama dan rosak tahap 1. Aduh, ini sangat teruk dan menakutkan. Aku masih guna kasut lama, cuma baiki sikit, sekarang dah tahap 10. Aku tukar stokin dan tali kasut. Sekarang kasut aku tahap 100. Tak ada apa-apa. Korang lemah. Kasut aku siap dengan cincin emas. Dah 1000. Oh yeah? Aku ada kasut moden tahap 10,000. Aku bosan tak jadi tumpuan. Sekarang aku ada kasut tahap 100,000. Jangan buat aku ketawa. Korang semua memang loser sejati. Dr. Eggman, maksud aku sendiri dah dapat kasut yang hampir tahap 1 juta. Paling laju dalam pasaran. Sekejap. Bukankah itu rasuah jika orang yang kerajaan lantik beri hadiah juga mahu sertai? Diam korang semua. Perlumbaan akan bermula. Semua ke tempat masing-masing. Perlumbaan akan bermula dalam 3, 2, 1. Aku datang korang semua. Oh Tuhan, ini memang laju. Mustahil sesiapa antara korang boleh kejar aku. Kasut aku tahap tinggi dan sangat laju. Aku akan menang perlumbaan ni. Oh yeah. Sial betul. Laju gila robot bodoh tu. Aku tak boleh ketinggalan. Aku kena buat apa saja untuk kejar dia. Aku ada kasut tahap tinggi. Sepatutnya aku hampir lebih laju daripada dia. Aku akan lawan habis-habisan dan kalahkan kau, robot kecil. Bersedia, aku akan kejar kau. Korang ingat korang hebat sangat? Aku pun ada kasut tahap tinggi dan aku takkan mengalah dengan korang. Mari, aku lari sini dan pasti boleh kejar korang. Annie Ross bukan lagi gadis lemah dan kini antara yang terpantas di dunia. Jadi bersedialah kerana memang mustahil korang kejar aku. Aku tak boleh biar budak-budak lemah kalahkan aku. Aku Shadow, bentuk kehidupan yang sempurna dan aku akan buktikan yang aku ada kelajuan yang semua makhluk dalam dunia ni akan cemburu. Nampak jauh, tapi aku pasti dapat kejar mereka. Berhenti di situ. Aku, Nakas, sang Echidna pahlawan, juga sertai perlumbaan ini dan takkan biar korang potong aku. Aku dah kerja keras untuk kasut tahap 100 ni dan akan buat yang terbaik untuk kejar, potong dan jadi paling laju antara semua. Aku datang ya. Hei, aku pun tak nak terlepas perlumbaan ni. Kasut aku tak berada pada tahap setinggi kasut korang. Tapi aku yakin jika berusaha sebaik mungkin, aku juga boleh capai kedudukan bagus. Jadi, ayo, aku takkan putus asa dan akan capai semua. Aku akan cuba sampai ke puncak, ke tempat paling tinggi dengan kasut aku, walaupun cuma tahap 10. Oh, yeah! Sekejap, aku datang. Aku akan berlari dengan sepenuh kelajuan dan kekuatan aku. Aku lambat keluar sebab kasut aku rosak. Tapi, aku tetap boleh pergi sejauh mana aku nak. Tapi, siapa aku nak tipu? Aku terlalu laju, kasut aku makin rosak. Kasut ni cuma tahap 1. Aku dah selamatkan ramai dengan kasut ni sampai ia rosak dan aku tak sempat baiki. Tapi aku akan cuba habiskan perlumbaan ni dan... Tunggu sekejap. Perhatian semua, berhenti berlari sebab perlumbaan dah tamat. Datang ke garisan penamat. Aduh, pengumuman tamat perlumbaan dah dibuat. Aku hampir tak boleh lari sebab kasut rosak. Tapi aku dah hampir sampai garisan penamat. Seperti biasa, aku yang terakhir, tengah buat penyampaian hadiah. Rasa aku memang dah terlewat kan? Betul, korang memang lambat. Pemenangnya ialah orang aku, iaitu Metal Sonic yang tak dikenali. Oh ya, aku yang paling laju antara semua. Dan sekarang tak ada apa-apa atau sesiapa pun yang boleh ambil duit kita. Maksud aku, maaf, duit aku. Tapi benda ni pelik kan? Macam mana yang menang tu boleh jadi ciptaan orang yang pegang duit tu?
Perlumbaan ni tak adil. Ya, betul Dr. Eggman. Kau tipu kami. Aku nak telefon polis sekarang. Tidak kawan-kawan, jangan terburu-buru. Aku bukan penipu. Dan untuk buktikan, macam mana kalau kita ulang perlombaan esok? Kalau ada sesiapa yang dapat kasut yang lebih baik daripada kasut milik Metal Sonic, dia boleh bawa pulang $1 juta itu. Sementara itu, hadiah itu akan kekal di sini. Tapi Profesor, kita dah menang. Jadi kenapa buat begitu? Diam. Dengan cara ini, tiada keraguan siapa yang layak menerimanya. Ini satu kemajuan, tapi walaupun ada perlumbaan esok, saya tak dapat buat apa-apa dengan kasut sukan tahap 1 saya. Hei Sonic, saya nampak awak berlari dan awak dah berusaha keras. Kenapa awak tak guna kasut sukan tahap 10 saya? Awak selalu paling laju. Kalau kalah sebab kasut sukan, mungkin dengan kasut saya awak boleh menang satu perlumbaan. Betul ke? Tails, terima kasih banyak. Saya tak tahu macam mana nak balas budi awak. Saya akan pakai kasut awak sekarang. Cepat, awak ada 20 saat untuk beri like, langgan saluran ini dan aktifkan loceng untuk meningkatkan tahap kasut Sonic. Selain itu, kalau awak tulis di ruangan komen perkataan Sonic Zapatilas, awak boleh dapatkan kasut hebat dia. Kalau aku jadi awak, aku akan cepat sebab masa hampir habis. Tidak, apa yang berlaku? Aku dah serap kuasa kasut tu. Kasut ini bukan sahaja tahap 10, malah lebih laju dan kuat dari kasut tahap 10 lain. Oh Tuhan, Sonic, hebatnya. Boleh serap kuasa kasut tu? Ini bermakna hanya kau boleh talakkan Metal Sonic. Kami akan bantu kau dengan kasut kami, Sonic. Ya, tingkatkan kasut kau. Kami akan bantu kau dengan kasut kami. Dengan itu, kita boleh kalahkan Dr. Eggman dan Metal Sonic. Oh, terima kasih semua. Jom kita buat. Aku nak uji kasut baru ni. Aku akan bantu kau, Sonic. Jika kau menang cabaran aku, kasut tahap 100 aku jadi milik kau. Baiklah Knuckles, kita dah sampai. Aku sedia naik taraf kasut ke tahap 100. Bagus, Sonic. Aku gembira. Bersedialah untuk litar besar. Perkara penting tentang kasut ini ialah tahu cara menggunakannya dan menekalkan keseimbangan. Jadi kau perlu habiskan litar ini. Jika berjaya, aku akan beri kasut tahap 100 aku dan kau boleh serap kuasanya. Wah, Nakil. Aku dah jangka ujian ini dari kau. Tapi sekarang, masa aku uji kasut baru aku, jadi jom mulakan. Baiklah. Aku dah terhantuk kuat juga. Tapi aku tetap akan teruskan. Terus melompat ke ujian ini. Yah! Pendaratan hebat. Sekarang, aku perlu berlari dan guna kuasa kasut baru. Bola-bola akan jatuh dari atas, jadi aku kena berhati-hati dan tunggu supaya tak kena pukul. Ya, hebat. Lompatan yang hebat. Masa untuk terus melompat dan maju ke depan. Wow. Baiklah. Ujian tu nampak susah, tapi aku dah lepas. Sekarang, satu lagi lompatan. Wow, hampir kena kotak-kotak tu. Jom. Aku kena teruskan. Aku buat dengan baik. Oh ya. Oh. Sekarang aku kena lalu jurung ni. Ini dia. Lompat. Dan sekarang, baiklah. Hebat. Baik. Aku lompat dengan baik atas batang kayu. Sekarang aku kena berhati-hati. Ya, itulah dia. Cepat dan elak kereta tu. Ya Allah, kereta-kereta tu memang bahaya. Aku kena panjat dinding ni, tapi kereta tu laju sangat. Jom, aku akan ambil peluang sekarang. Cepat. Nyaris. Perangkap tu hampir-hampir kena aku, tapi aku berjaya. Setakat ni, aku buat dengan baik dan sekarang masa untuk teruskan ke depan. Mula-mula aku lompat ke blok hijau. Jadi aku tunggu masa sesuai dan terus pergi. Sekarang, benda ni kena teruskan. Jom. Aku berjaya. Nyaris. Tapi benda tu hilang lagi. Sekarang aku tunggu masa yang sesuai. Ya, sekarang. Kasut ni beri aku keseimbangan. Dan bila serap kuasa dengan ekor Tails, aku jadi lebih lincah. Sekarang, tunggu masa sesuai. Lompatan hebat. Aku berhenti, kalau tidak, akan terkena benda biru tu. Aku lompat lagi, tapi tersadung. Aku kena lebih berhati-hati dengan keseimbangan aku. Dan sekarang, aku hampir siap nak habiskannya. Tapi, aku tak suka tu. Sikit pun tak suka. Ada beberapa jet ski berkuasa tinggi, datang terus ke arah aku. Aku kena tunggu yang terakhir lalu, sekarang. Dan lompat. Cepat. Aku kena cepat. Motosikal air datang. Mereka dah jatuh dalam air.
Lagi motosikal air datang. Aku lompat. Yang bermaksud, walaupun aku agak letih, aku berjaya. Tengok Knuckles, aku dah tunaikan ramalan tu. Tahniah Sonic, teruskan ambil kasut aku dan capai tahap 100. Oh ya, aku pergi dulu. Terima kasih Knuckles. Oh ya, ini memang kasut yang hebat. Sekarang, aku tahap 100. Kasut yang luar biasa Knuckles. Terima kasih banyak. Sama-sama Sonic, jumpa Shadow sekarang. Dia ada kasut tahap 1000 yang mungkin berguna untuk kau. Oh ya, aku pergi sekarang. Akhirnya aku sampai sini Shadow. Beritahu apa yang perlu aku buat untuk dapatkan kasut tahap 1000 kau tu. Tak jelas ke Sonic? Tengoklah kat mana kita sekarang. Aku bawa kau ke sini sebab untuk dapatkan kasut tahap 1000 aku, kau kena kalahkan aku dalam pertarungan. Kasut ni bukan saja bagi kelajuan, ia juga boleh bagi kekuatan. Buktikan pada aku yang kau layak memilikinya. Kedengaran memang hebat. Memang luar biasa. Tapi sekarang, aku ada kekuatan Knuckles dalam diri aku. Jadi, jom kita mulakan. Kalau kau kalahkan aku, kasut aku jadi milik kau. Aku dah sedia. Tunggu. Mana kau Shadow? Oh, tadi kau kat situ. Sakitnya tumbukan tu. Kau memang kuat dan laju. Tapi itu takkan buat aku takut. Aku akan lawan sampai habis. Dengan segala kekuatan aku. Sekarang, aku ada kuasa Knuckles dalam kasut aku. Ya! Mungkin aku cuma tahap 10 atau 100. Tapi itu tak bermakna aku tak tahu berlawan. Ambil gabungan tumbukan ini. Oh ya. Ya! Nampak tak aku pukul Shadow? Aku lebih hebat dari kau. Dengan kuasa kasut ni, aku boleh buat semua ni. Nak lagi tumbukan bertubi-tubi? Jangan risau, aku ada. Sial kau. Baiklah, kau pukul kuat, aku akui. Tapi itu tak cukup untuk aku. Jauhkan diri dari aku. Tengok macam mana aku guna kuasa yang aku ada untuk jauhkan kau. Dan untuk pukul kau. Oh ya. Apa yang Shadow buat pada aku? Tak. Dia lari laju hingga buat puting beliung. Tapi itu pun tak cukup. Ya, ambil ni dan ni dan ni. Aku Sonic. Dan aku ada kasut tahap 100. Aku boleh serap semua kuasa dia. Dan dengan itu, aku boleh menang kasut kau. Jadi, berhenti cuba. Sebab pertarungan ni, aku yang menang Shadow. Ya. Ambil ni. Ya. Wow, Sonic, aku akui itu hebat. Teruskan, ambil kasut aku dan berevolusi hingga tahap 100. Terima kasih Shadow. Aku akan buat begitu. Ini baru kasut berkualiti Shadow. Terima kasih. Sekarang, aku terus pergi jumpa Amy untuk tengok kalau aku boleh dapatkan kasut tahap 10,000. Baiklah Amy. Aku di sini sedia ambil kasut tahap 10,000 kau. Hebat Sonic. Kau dah banyak maju. Kami bantu kau kalahkan Eggman dan Metal Sonic. Kasut tu sebenarnya banyak kegunaan. Tapi yang paling berguna kasut tu untuk berlumba. Lagipun kau perlu kalahkan Metal Sonic dalam perlumbaan. Jadi, apa kata kita berlumba? Kalau kau menang, kau boleh ambil kasut tahap 10,000 aku. Tapi kalau kau kalah, habislah semuanya. Wah, menarik. Sekarang aku lebih besar, kuat dan ada kuasa kasut Shadow tahap 1000. Jom mulakan. Baiklah Sonic. Kau sudah bersedia? Perlombaan akan bermula dalam 3, 2, 1. Aku sudah sedia. Kasut itu milikku. Mari. Oh ya, lihat kelajuan aku Sonic. Mustahil kau boleh tandingi. Aku sangat laju. Mustahil sesiapa potong aku. Apatah lagi kau dengan kasut tahap 1000 tu. Walaupun nampak aku nak jatuh, aku boleh kembali ke litan dan potong kau. Inilah kelajuan Sonic. Kalau aku jadi kau, aku akan cepat-cepat sebab kau takkan potong aku. Aku datang, Amy. Kau ingat kau laju dan boleh tinggalkan aku? Tapi dengan kasut ni dan kuasa aku takkan mengalah. Dan aku bukan saja lari laju, Amy. Aku boleh pecut dan guna turbo. Oh ya, inilah kelajuan maksimum. Jom. Jumpa lagi, Amy. Macam ni cara potong orang bodoh macam kau. Jom. Ya.
Oh, itu Amy datang dengan laju. Jadi jom, aku kena ikut litar ni. Aku dah potong dia, itu paling susah. Aku kena kekalkan kelebihan ni sepanjang perlumbaan. Dia dah datang, aku tak boleh leka. Maaf Amy, aku takkan benarkan. Aku akan lari atas dinding kalau perlu. Dan aku takkan berhenti guna turbo aku. Ya. Jom, dia dah datang. Aku tak boleh mengalah. Kena buktikan kemampuan aku. Alamak, jom. Lurus terakhir, cube. Aku kena bagi segalanya. Aku kena guna kuasa gabungan shadow dan kasutnya. Dan semua kelajuan aku. Jadi, aku tekan turbo. Dan aku pun meluru. Ya. Maaf Amy, aku dah tinggalkan kau. Perlumbaan ni ada pemenang. Hey! Aduh, tunggu Sonic. Aku dah penat. Kasut aku bagus. Tapi kau menang sebab badan kau luar biasa. Aku hampir dapat kejar kau. Aduh. Aku pun tak bola lintas garisan penamat. Apa yang kau buat memang luar biasa. Dan kau dah menang kasut aku tak 10,000. Silakan Sonic, pakailah. Semuanya milik kau. Oh ya, ini makin menarik. Aku datang. Oh ya, kasut hebat ni beri aku kuasa baru. Dengan kuasa ni, aku pasti boleh rampas kasut tahap 100,000 milik Vector. Nampaknya, akhirnya aku sampai ke ujian Vector. Ia kelihatan sangat berbeza dan rumit. Oh ya, Kor Sonic. Kalau nak kasut ni, kau kena usaha keras. Kau kena buktikan dalam parkur yang hebat ini bahawa kau bukan saja laju, kuat dan tahan lasak, tapi juga lincah dan boleh guna kasut kau dengan sangat mahir. Kalau kau sampai hujung litar, kau mesti hadapi salah satu tumbukan aku. Kalau kau berjaya buat semua dalam masa rekod dan tahan serangan aku, maka kasut aku jadi milik kau. Maksudnya, aku kena buat parkour supaya kau boleh belasah aku. Baiklah, itu senang ya. Dengan kasut Tails tahap 10, aku berjaya faham cara kelincahan tu dan guna sepenuhnya untuk kelebihan aku. Dengan kasut Knuckles, aku jadi lebih kuat. Kekuatan hebat yang buat aku mampu jatuh dan bangun semula. Oh ya, ini nampak bahaya. Tapi dengan kasut Shadow, aku dapat kelajuan. Jadi walaupun aku perlahan, aku tetap boleh buat dengan baik. Sebab tu aku boleh buat macam ni dan tak ada siapa boleh kalahkan aku. Sebab tu aku layak kasut tahap maksimum. Oh ya, jom naik. Kau akan lihat apa yang aku boleh buat, Vector. Sekarang, aku patut ke kanan. Tapi itu perangkap sebab ia akan bergerak. Aku boleh ke kiri dan cepat habiskan tahap ini. Kasut sukan ni banyak membantu aku untuk salurkan semua kemahiran yang aku dah pelajari sebelum ni. Terima kasih kepada kasut ni. Aku kuasai semua aspek untuk capai matlamat aku. Tengok tu. Dan lompatan tu. Aku naik ya. Dengan kekuatan Knuckles, kelincahan Tails, kepantasan Shadow dan kehebatan Amy. Sekarang King Shear ni cuba halang dan jatuhkan aku. Tapi jika aku gunakan kuasa kasut untuk melonjak, jom. Ya. Dan macam tu, aku boleh lepas atas dan depan semua halangan. Tengok ni Vector. Inilah yang hanya orang yang benar-benar layak dapat kasutnya akan buat. Walaupun aku jatuh, aku tetap bangun. Sekarang, aku pergi. Walaupun aku jatuh, aku tetap boleh berdiri untuk naik, meluncur dan habiskan litar ni. Ya, kini semua menantikan saat penentu. Mampukah aku bertahan dengan tumbukan kau? Hanya satu cara untuk tahu. Ketahanan aku akan buat aku dapat kasut sukan tu. Oh ya, aku suka benda ni. Bersedia. Ini tu bukan kasut sukan tahap 100 aku. Kalau kau selamat, kasut tu milik kau. Ambil. Mari kita pergi. Dah! Hahaha, seronok betul. Semua benda terbang. Dan kau pun sama, Sonic. Baiklah kawan, kau tak tahan lama. Tak apa, kau tak dapat kasut tu. Aku sendiri akan ambil untuk aku. Metal Sonic untuk... Dan siapa kata aku tak tahan? Macam mana? Semua dah habis, huru-hara. Tapi,
Ketahanan aku lebih hebat dari sesiapa. Jadi Vector, kau nak bagi aku kasut tahap 100,000 kau tu? Wow, Sonic! Itu memang luar biasa. Kau memang layak dapat kasut tu. Jadi, ambillah semuanya untuk kau. Dan pergi kejar Metal Sonic yang bodoh tu. Hebat. Mari tengok macam mana rasanya. Kasut tahap 100,000. Dengan kasut ni, aku yakin boleh capai apa saja. Metal Sonic, aku cari kau. Akhirnya aku sampai di sini. Hari perlumbaan dengan kasut tahap 100,000 aku. Sedia untuk cipta sejarah. Oh ya, Ayo, Sonic, kami percaya pada kau. Semangat kawan. Tujukan pada Metal Sonic siapa yang berkuasa. Kami semua sokong kau, Sonic. Hantam robot kecil tu. Kau yang terbaik, Sonic, dan aku cimpakan kau. Hei, tengok! Dia pakai kasut aku. Hebat! Teruskan, Sonic. Kalahkan dia. Baiklah, sudah tiba masa perlombaan besar untuk tentukan siapa yang akan bawa pulang $1,000,000. Di satu pihak, kita ada Metal Sonic dengan kasut hebatnya yang hampir tahap 1,000,000. Di sebelah, Sonic dengan kasut tahap 100,000. Siapa yang akan menang dan dapat semua duit itu untuk buat apa saja dengannya? Aku akan belasah kau, Sonic. Kau mustahil kalahkan aku dengan kasut tahap 100,000 itu. Memang sukar, tapi harapan mati terakhir. Tanpa berlengah lagi, perlombaan akan bermula dalam 3, 2, 1, mari lari! aku pergi sekarang dan akan berikan segalanya. Nampaknya aku potong Metal Sonic di permulaan. Ini sangat baik. Ayuh, aku kena lari dan tinggalkannya di belakang. Ini luar biasa. Aku tak boleh berputus asa. Aku perlu kekalkan rentak untuk menang, raih $1,000,000 dan bantu yang memerlukan. Sebenarnya tiada siapa kata tak boleh pukul dalam perlombaan ni. Jadi aku akan kejar kau, Sonic bodoh. Laju aku terbang dengan kasut ni. Ambil kau bodoh ya. Tengok siapa yang kau boleh potong dengan kasut koyak kau tu. Tahap 100,000. Jangan buat aku gelak. Ambil kau ya. Kalah habis-habisan. Dan sekarang aku bebas untuk menang perlombaan ni. Oh ya. Aku patut dah tahu, sial. Aku memang dah habis letih dan kasut aku pun dah tak boleh tahan lagi. Aku asyik jatuh je. Aku tak nampak pun dalam peraturan yang pukul memukul tu dibenarkan, sial. Kalau aku tahu, aku perlu keluar sekejap dari litar. Mari, aku kena pergi cepat. Kasut ni dah tak tahan. Mesti ada sesuatu dalam rumah ni untuk baiki kasut aku supaya boleh terus berlari. Mungkin dengan cara ni, aku boleh kalahkan Metal Sonic dan... apa tu? Kasut aku dah hampir buat aku tak boleh bergerak. Itu Zamrud kekacauan legenda yang boleh tingkatkan tahap apa saja yang menyentuhnya. Mari, aku cuma perlu merangkak sedikit lagi. Kalau aku sentuh dengan kasut aku, jadi aku akan dapatkannya. Mari Zamrud, ikut aku. Oh ya. Oh ya. Zamrud itu telah berpecah kepada beberapa bahagian dan telah memberikan kuasanya kepada aku. Sekarang aku ada kasut tahap 1,000,000 dan aku boleh berlari laju. Aku boleh terbang dan kejar Metal Sonic. Jom, aku pergi sekarang. Sikit lagi, aku dah hampir dengan dia sebelum dia sempat sampai ke garisan penamat. Bukankah kau kata boleh guna tumbukan Metal Sonic? Nah, rasa sikit ni. Ya. Kau dah tembak aku dengan peluru berpandu dan sinar tenaga. Sekarang, aku balas dengan kuasa kasut aku. Aku akan terbang melepasi garisan penamat dan menang perlumbaan ini. Ya. Wah, apa pendapat korang? Aku rasa kita dah ada pemenang baharu hadiah $1,000,000. Wah, apa kekuatan dan kelajuan itu? Macam mana kau boleh kalahkan ciptaan sempurna aku, kau Sonic? Maaf Dr. Eman. Aku ingat kita dah menang. Tapi kasut tu memang tahap 1,000,000. Jelas korang dah korap. Duit ni bukan korang punya lagi. Tapi untuk aku, sebab aku menang perlumbaan ni. Jika korang izinkan, aku akan ambil duit ni untuk bantu ramai yang perlukan. Dan dengan kasut ajaib tahap 1,000,000 ni, aku boleh terbang dan hantar duit ni kepada semua yang memerlukan. Jadi,
Lebih baik jangan cari pasal dengan Sonic. Dan lagi-lagi kalau dia ada kasut tahap 1 juta. Duit ni untuk mereka yang memerlukan. Oh ya,